Tadi round carilah kok ada pangkal-pangkal pokok yang diserang anai-anai. Alhamdulillah tak ada. Okey, kalau ada tadi memang aku dah guna benda ni. Ni try. Memang terbaik ni. Racun anai-anai. Tapi bila balik ke pangkal, pergi ke tempat berehat, jumpa ni. Nampak ni? Tak sengaja terperasan ada yang ni. Ni. Jadi kita nak kena spray dia. Spray je lah. Rupa kiri kanan diserang anak-anak. Ni satu lagi. Habis kaki dia ni. Okey. Alhamdulillah. Ni dia. Okey. Apa ke bandanya? Spray anak-anak. Kita spray lah. Tapi sebenarnya ni kalau dekat rumah ada banyak anak-anak kat dinding memang best lah ni. Kan? So boleh guna dan boleh cuba. Korang tunggu apa lagi? Jangan nak tahu berapa harga dia. Nak tahu, cek di beg kuning.